Peruntukan Kerajaan Persekutuan bagi pembangunan infrastruktur di Negeri Sembilan memainkan peranan penting dalam menyokong pelaburan yang diluluskan supaya dapat diterjemah kepada pertumbuhan ekonomi. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Afzanizam Abdul Rashid, berkata selepas Negeri Sembilan merekodkan pelaburan tertinggi dalam sejarah pada 2025 dengan nilai 19.1 bilion ringgit menerusi 295 projek diluluskan, persoalan utama kini sejauh mana ia dapat direalisasikan. Pelaburan dalam pusat data ataupun data centers merupakan antara faktor ataupun tunjang yang akan mewarnai landscape pelaburan di Negeri Sembilan ini. Justru kita bakal melihat suatu lonjakan dari segi pertumbuhan ekonomi bagi Negeri Sembilan hasil daripada pelaburan yang diluluskan, kemudian juga dibantu oleh peruntukan perbelanjaan pembangunan daripada Kerajaan Persekutuan. Afzanizam berkata apabila pelaburan itu dilaksanakan, ia mewujudkan kesan limpahan kepada pelbagai sektor sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Justru penting pembangunan infrastruktur diteruskan agar langsung memanfaat rakyat setempat. Sejak Kerajaan Madani mengambil alih pentadbiran, perbelanjaan persekutuan untuk Negeri Sembilan meningkat daripada 4.4 bilion ringgit kepada kira-kira 6 bilion pada 2026. Dengan 302 projek pembangunan diluluskan membabitkan peruntukan 1.35 bilion ringgit. Antara projek utama adalah pembangunan berorientasikan transit Seremban Central, naik taraf jalan luar bandar, naik taraf infrastruktur lembah wawasan Malaysia 2.0, projek tebatan banjir serta bekalan air, malah hospital, sekolah, kompleks mahkamah dan penambahan klinik kesihatan turut menyusul. Senarai projek itu kini diterjemahkan kepada perkara yang lebih dekat dengan kehidupan harian penduduk. Laluan yang digunakan untuk bekerja, kemudahan awam yang diperlukan keluarga serta pergerakan ekonomi di kawasan setempat. Dalam few years back ni, kita punya kedai ni dah jadi jalan besar tau, because jalan ni dah pergi ke at the end dia pergi Lekas, masuk Lekas. So Lekas highway kebanyakan orang dah ramai lalu lah. So memang masa ni kita punya bisnes bertambah daripada yang tahun-tahun yang sebelum tu. Kalau nak kenang balik pada yang lepas-lepas hingga kini, banyak perubahan, banyak pembangunan. So far alhamdulillah lah, okey kot. Infrastruktur macam hospital tu kan, memang perlulah dibuat tambah baik. Hospital tu pun dah lama, jumlah pesakit pun makin hari makin meningkat kan. Daripada segi jalan raya pula setakat ni so far okey lah kan. Cuma untuk masa akan datang perlu ditambah baik lagi lah, sebab untuk mengelakkan ataupun mengurangkan kesesakan yang dihadapi oleh penduduk kan. Akak mana berterima kasihlah pada kerajaan yang telah banyak buat perubahan dah, termasuk dekat benteng Ampangan ni, termasuk jalan-jalan. Banyak-banyak terima kasih lah. Luas mata akak memandangnya dengan hati gembira lah. Mengulas lanjut, Afzanizam berkata projek-projek itu tidak seharusnya dilihat sekadar pembangunan fizikal, sebaliknya menjadi asas kepada peningkatan produktiviti di Negeri Sembilan. Beliau berkata jalan raya yang lebih baik akan melancarkan pergerakan rakyat, barangan serta perkhidmatan, manakala kemudahan kesihatan dan pendidikan yang berkesan akan melahirkan tenaga kerja yang lebih sihat dan berkemahiran, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan isi rumah rakyat. Zaharul Alam Syahir dan Azurin Zainal, FMT.